Right. Hmm. Hmm. Lesen bulan pertama lagi. Lesen bulan pertama. Okay, kita cari lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pani tak lekat. Kasar babe. Kasar babe. Wih. Kasar babe, kasar. Lepas babe. Ya. Mantap. Heng. Straight saat-saat akhir kan. Kita dah nak balik ya. Okey. Sabar. Ui. Ni lagi. Saya bawa balik ya. Bagi kucing makan lagi. Saat-saat akhir ni. Okey, tengok. Macam mana nanti. Kita baling 2-3 kali ya. Kok ada lagi. Kalau tak ada lagi, kita gerak balik. Okey. Kau stay tune. Okey, geng. Kita baling kat tepi ni je, geng. Tak payah baling jauh-jauh. Dia biasa dia kat bawah ni je, geng. Dia kat bawah ni. Tadi seko kat sini, geng. Landed kat atas ni, geng. Jadi jatuh balik. Terlalu dekat dengan gigi air ya. Jadi kita tak berani nak ambil. Sebab bawah ni dalam. Sekarang ni air pasang penuh. Sudah penuh ni. Kalau kat luar ni air dah pasang besar dah. Tapi kat sini masih juga surut lah. Sebab air dari hutan tu sentiasa turun, geng. Tapi air okey. Dia tak keruh. Hitam je hari ni. Okey, tengok macam mana. Sekarang pun dah pukul 7. Kita baling 2-3 kali lagi. Kalau tak ada, kita gerak balik ya. Kena lagi. Oi, lucut. Pani ni, geng. Lucut. Oi, kalau tak strike yang ketiga tu. Tapi dah apa? Kita cuba.
Okey geng, nampaknya sampai di sini sajalah video aku pada petang ni geng. So sekarang pun dah pukul 7, so aku nak gerak balik. Alhamdulillah lesen kita ada, lesen bulan ni geng. Kita strike, kita dapat mendaratkan 2 ekor je. Yang selebihnya banyak yang lucut bawah kaki geng. So harap korang enjoy lah dengan video ni. Sekian daripada aku, Pusing. Jom kita gerak dulu. Assalamualaikum. Bye bye.